Semuanya bermula apabila isteri saya, Chloe dan kawan-kawannya dengan kejam tinggalkan saya terdampar di stesen minyak Colorado, 300 batu dari rumah. Mereka menganggap perbuatan tinggalkan saya tanpa telefon atau dompet sebagai prank yang melucukkan kononnya, sambil memandu pergi dengan gelak tawa. Pada masa itulah, segala-galanya dalam diri saya kosong, tiada apa-apa. Pete, seorang kerani stesen minyak yang baik hati, menghulurkan bantuan dengan memberi saya air dan membenarkan saya menggunakan telefon untuk menghubungi pusat perlindungan tempatan. Selepas membuat panggilan, saya pun tumpang lori ke Grand Junction, di mana saya bertemu dengan Roy, seorang bekas tentera Marine yang menguruskan pusat perlindungan gelandangan. Roy memberi saya tempat tinggal dan, yang paling utama, maruah. Roy kemudian membantu saya mendapat kerja sebagai pencuci pinggan di restoran Jackie's Diner. Pemiliknya, Jackie, seorang wanita tua yang garang dan penuh tatu, melihat potensi dalam diri saya. Benda ini terjadi apabila saya terjumpa kesilapan akaun yang menyelamatkan perniagaannya beribu-ribu dolar. Dia mengambil saya sebagai anak didik. Selama 2 tahun, Jackie mengajar saya selok-belok perniagaan hartanah. Tidak lama selepas itu, saya telah memiliki 3 hartanah untuk disewakan. Saya secara sah menukar nama saya kepada Marcus Stone dan menemui ketenangan serta rasa maruah diri yang tidak pernah saya miliki dalam perkahwinan saya sebelum ini. Saya bertemu Sarah di sebuah kedai hardware dan kami berkahwin 3 tahun kemudian. Sarah memahami masa lalu saya dan berkata, "Pasal kisah lama biarlah berakhir. Sebelum memulakan kisah yang lebih baik boleh bermula." Perkahwinan kami adalah kecil dan penuh makna. Dihadiri oleh Jackie, Roy dan kawan-kawan rapat. 15 tahun kemudian, telefon saya dibanjiri dengan 107 kali panggilan. Panggilan tersebut dari Chloe, bekas isteri saya. Dia telah mengupah penyisiat persendirian dan akhirnya menemui saya. Chloe menelefon dalam keadaan terdesak, merayu bantuan kewangan kerana kehidupannya telah hancur, kehilangan rumah dan diasingkan dari anak-anaknya. Dia cuba menggunakan alasan kenangan lama dan mendakwa perbuatan sebelum ini yang tinggalkan saya di Colorado hanyalah sekadar prank yang melucukan kononnya, sambil memandu pergi dengan gelak tawa. Saya menolak permintaannya dengan tegas, mengingatkan bahawa dia telah meninggalkan saya tanpa rasa hormat sebagai manusia dan suami. "Awak tak pernah rasa saya ni layak dilayan macam manusia. Itu masalahnya," kata saya sebelum mematikan panggilan. Hidup saya kini sempurna. Jackie telah bersara dan menjual Jackie's Diner kepada saya dengan harga simbolik hanya $1, menggelarnya sebagai pelaburan dalam karma baik. Sarah dan saya sedang menantikan kelahiran anak pertama kami. Roy masih singgah setiap hari Ahad untuk sarapan. Hidupan saya yang sekarang, yang saya bina dari kosong tiada apa-apa langsung, sehinggalah saya dapat membina empire saya sendiri dan maruah saya.